Nahas pelajar UPSI, Liana selamat jalani 2 pembedahan. Untuk pembedahan pertama tu kita letak besi dengan bersihkan luka. Lepas tu 2 hari lepas kita masuk pembedahan untuk kali kedua lah. Sebab luka nampak tak berapa baik sikit. Tapi lepas pagi hari ni kita buka luka, memang nampak bersih dengan pendarahan yang baik lah. Tapi memang jangka masa pemulihan tu akan ambil masa lah. Sebab masa sekarang kita tengah bagi ubat tahan sakit. Tadi sebab doktor pakar kata untuk balik dengan jetih tu risiko untuk naik ambulans. Lepas tu dia pun kalau boleh dia rasa sebab dia trauma dengan gegaran tu kan. Lepas tu doktor kata kalau nak cepat mungkin boleh guna helikopter lah untuk minta ihsan UDM lah untuk hantar ke jetih. Mungkin dah akan tunggu digong ke tak, itu tak pastilah. Sebab dia tak lagi satu untuk dia naik kereta tu maksudnya ambulans dia baru on morphine. So kalau naik ambulans dia kena off dulu morphine. Tapi dia macam agak risiko sebab dia pun masih bertahan dengan morfin, bukan dengan ubat tahan sakit makan tu. Yang tu lah. Macam kalau nak balik ke Besut, sebab kata doktornya boleh dah esok tengok pakar kata macam mana, esok mungkin boleh. Tapi kita tengoklah keadaan macam mana. Tapi untuk harian tu saya tak pasti sebab luka dia everyday kena cuci. Sama ada nak kena duduk hospital tu tak pasti. Kalau duduk rumah pun mungkin kena hire personal nurse lah untuk semari. Sebab nak angkat dia naik kereta pergi ke klinik ke hospital tu agak risiko lah. Itu je lah saya rasa solution.